Ini 3 pasukan yang dijangka boleh memberi saingan kepada JDT untuk musim depan. Let's go. Nombor 2, KL City. KL City. Seperti apa yang korang saksikan tadi, itu adalah ramalan kita sebelum Liga tahun ini bermula. Pasukan yang dijangka boleh memberi saingan kepada JDT. Kalau kita tengok rekod terkini, adakah tekaan kita itu benar? Pasukan Kuala Lumpur City, undefeated team. Pasukan yang tengah on fire. Ini kupasan mengenai prestasi KL City FC tahun ini. Okey, jom. Lain macam KL City musim ni. Tak kalah lagi sampai sekarang weh. Tapi persoalannya adalah, kalau berdepan JDT, adakah mereka masih mampu mengekalkan rekod tanpa kalah? Soalan tu tak apa, kita ketepikan terlebih dahulu sebab untuk video kali ini kita nak tengok prestasi KL City FC. Untuk rekod perlawanan, 7 menang, 2 seri. Kemenangan paling baru adalah ketika menentang Melaka dengan jaringan 3-0. Kemenangan terbesar ketika menentang Brunei di PMM dengan 4-0. Dan 2 perlawanan seri itu adalah ketika bertemu Sabah dan Selangor. Kedudukan Liga menunjukkan jarak mata setakat sekarang 7 mata sahaja tuan-tuan, dengan pendahulu Liga iaitu JDT. Kesimpulannya, KL City sedang berada di dalam momentum terbaik mereka. Okey, kita go deeper lagi dalam melihat pasukan KL City ni. Di bawah kendalian jurulatih Visto Vidakovic yang dilantik sebagai ketua jurulatih KL City pada Julai 2025 menggantikan Miroslav Kuljanak. Di bawah beliau, KL City nampak ada identiti tersendiri, bukan sekadar main ikut nasib je. Fokus pada konsistensi, serangan seimbang dan pertahanan yang kukuh. Dari apa yang aku tengok, kombinasi pemain dan keupayaan individu memang menjadi senjata utama KL City. Vidakovic sendiri menyebut bahawa mereka tidak mahu terlalu obses dengan kedudukan Liga, tetapi tetap fokus pada perlawanan demi perlawanan. Itu membantu pemain kekal tenang dan tidak terbeban. Strateginya nampak berhasil, kombinasi pemain import, tempatan dan pertahanan yang solid. Serangan versatile yang telah menjadikan KL City satu pasukan yang seimbang di semua posisi. Formasi yang digunakan adalah 4-4-2 Yals. Untuk pengetahuan korang, kalau rotasi pemain memang agak sedikit. Dalam first team tu, kalau ada perubahan pemain dalam setiap perlawanan, hanya melibatkan seorang dua sahaja. Selebihnya memang muka yang sama. Cerita pasal tonggak utama. Kita semua dah tahu, dari awal KL City adalah antara tim yang paling banyak shopping. Dengan kehadiran pemain pinjaman, pemain import baru lagi. Tapi setakat sekarang, pemain yang paling menyelah adalah Muhammad Safawi Rashid. Winger yang banyak melakukan percubaan dengan rebatan kaki kiri yang baik. Walaupun kelajuan Pawi sudah tidak seperti dahulu, namun beliau masih boleh dianggap berbahaya di bahagian serangan. Ryan Lambert, salah seorang pemain tengah yang terlibat semasa bertahan dan menyerang. Beliau banyak melakukan hantaran pendek dan kadang-kadang beliau boleh melakukan percubaan jarak jauh. Besar peranan pemain ini untuk KL City. Kipah Sherman, penyerang yang mempunyai kelebihan dari segi fizikal dan penyudah. Striker yang memegang role target man ini menjadi pemain yang penting. Bukan sahaja untuk mengawal tempoh di bahagian serangan, malahan header Kepa Sherman juga berbisa. Pemain baru untuk KL City musim ini, namun penglibatan beliau dalam barisan utama KL City amat diperlukan. Tapi guys, di antara pemain-pemain dalam barisan utama KL City ni, ada dua nama yang menarik perhatian aku. Nicolau Cardoso dan Victor Ruiz. Siapakah mereka? Aku akan ceritakan serba sedikit. Nicolau Manuel Dimitru Cardoso, atau lebih dikenali sebagai Nicolau Cardoso, berusia 34 tahun dan lahir di Sweden. Pemain ini bermain di bahagian sayap kiri, memiliki kebolehan dribbling dan shooting yang baik. Pemain yang amat banyak berpindah randah ya tuan-tuan. Bermula di bumi Itali, selepas itu ke England dan beberapa negara lain seperti Korea, Thailand dan akhirnya baru ke Malaysia pada tahun 2024. Tahukah anda pasukan pertama Cardoso adalah JDT, namun dipinjamkan ke Liga Indonesia bersama PSS Selman, dan tahun ini Cardoso menjadi pemain KL City. Padu gak weh mamat ni. Aku dah usah dah baik ya. Tapi tak pelik sebab dia pernah bermain dalam skuad Napoli dan Nottingham Forest. Not bad.
Buat masa sekarang, Cardoso ini adalah antara pemain penting untuk KL City. Untuk pemain nombor 2 pula, Victor Ruiz Abril atau lebih dikenali sebagai Victor Ruiz, berumur 32 tahun dan lahir di Sepanyol. Pemain yang bermain di posisi penyerang ini pernah beraksi untuk Al Fahya dan Valencia B. Ketika bersama St Gallen, dia merekodkan 142 penampilan dan menjaringkan 21 gol secara keseluruhan. Selain mewarnai Liga Pro Saudi, Ruiz juga menaih pengalaman bermain di Liga Persidangan Eropah UECL dan kelayakan Liga Eropah UEL. Dengan pengalaman bermain di liga yang baik, Victor Ruiz telah menjadi senjata rahsia untuk KL City musim ini. Walaupun baru menyertai pada tahun 2025, Ruiz telah pun menunjukkan kelasnya yang tersendiri. Seorang playmaker yang mempunyai kebolehan individu yang baik. Setakat ni aku pernah tengok dia dribble daripada tengah sampai ke kotak penalti. Damn! Okey, itu sedikit info mengenai pemain tonggak KL City FC. Secara ringkasnya, kombinasi tempatan, import, pemain veteran dan juga yang tengah on form sekarang menjadikan KL City pasukan yang kuat pada musim 2025 ini. Tapi kan, kalau bahagian serangan je padu, defense tak kebal pun tak guna juga tuan-tuan. Macam mana pula defensive line KL City? Untuk fullback, Declan dan Kamal Azizi penting, tapi tak sama pentingnya macam pemain ini. Siapakah beliau tuan-tuan? Giancarlo Gallifuco. Kalau salah sebut, sorry Aku tak nak sembang lebih pasal biodata dia sebab Giancarlo ni bukanlah pemain baru dalam liga tempatan kita. Dari tahun 2021 sehingga sekarang, dah banyak gila penampilan beliau bersama KL City. Pemain pertahanan yang mempunyai ketinggian yang baik. Centre back KL City ini bermain dengan agak baik musim ini. Beliau juga di antara pemain yang boleh dianggap penting. Dengan pengalaman yang luas, beliau mengemudi bahagian pertahanan dengan baik. Off topic sikit, disebabkan tempoh masa Giancarlo bermain di dalam liga tempatan kita sudah melebihi 4 tahun, ada juga desas-desus yang mengatakan beliau bakal dinaturalisasikan. Jika benar, defender baru untuk Harimau Malaya ni bos. Untuk menutup, apa yang kita dapat lihat, pasukan KL City sememangnya berada di dalam momentum terbaik mereka. Jangan lupa kawan, 17 Disember ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara JDT menentang KL City. Mampukah KL City memberi saingan kepada JDT? Apa komen korang?